Assalamualaikum, bersama saya lagi Bobasu TV. Okey, hari ini saya dengan wife saya. Hari ini kami ada kursus brisk walk. Kursus brisk walk. Jom nanti kita nak brisk walk. Dan ni kita nak daftar dulu. Okey guys, kami dah daftar. Untuk kali ni kami dapat dapat apa Bi? Topi warna biru. Tengok topi dia. Dan bag let's talk. Yang ni anjuran daripada unit CDC. Unit CDC PKD SPS. Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Selatan. Hari ni 80 orang. Rasanya lebih kot. Yang dah berdaftar 80 orang. Okey, yang ni. Okey, ni peserta lelaki. Ada peserta lelaki belah sana. Sana. Itu PKA kami. Encik Ehsan. Slow and steady dia. Okey. Problem lah tadi. Ya, exercise. Depa first nak buat exercise dulu. Sebelum sebelum buat brisk walk. Asal dapat satu kursus ni dapat satu kursus ya. 2 hari itu bukit ini. Langkah kecil di pagi hening, bawa harapan, bawa tenang. Degup jantung mula bernyanyi, irama hidup yang seimbang. Embun jatuh lembut di daun, seakan bisikan pesanan. Bahagia itu bukan jauh, ada di gerak dan senyuman. Usah biar hati dibungkus sepi, gerakkan diri, lepaskan beban ini. Langkah aktif, jiwa positif, ayo bangkit, ceriakan hari. Setiap peluh yang jatuh di bumi menumbuh damai di dalam diri. Langkah aktif, jiwa positif, gerak tubuh, ubat yang murni. Saat kau tersenyum pada dunia, dunia pun tersenyum kembali. Dalam lelah ada nikmatnya, dalam gerak ada maknanya. Tubuh kuat, minda terbuka, langit cerah, jiwa bercahaya. Biar resah pergi di bawah angin, biar stres larut di bawah sinar pagi. Kerana sihat itu anugerah, dan syukur itu tenaga yang sejati.
Hantar daftar ke? Dah daftar. Masa nak minta tolong. Jaga belah sana. Saya kita kok kita main belah tu kan. Okey, mula. Ni pasal apa? Ni dua sini. Tak jalan ke? Ni kena ugut, Bukti. Hadir dah. DJ mau dapat dah. Oi, Omak. Mak, hanya dia mesti ajar waktu masuk dalam ni, Mak. Hampir dah, Mak. Okey. Kejap. Okey. Kami peserta yang terakhir. Kami kira macam marshal lah. Marshal duduk lah. Atau letih ni. Baru berjalan. Lepas mana? Tak nampak lah. Lepas. Okey, kita kejar lepas. Dah. Siapa dia? Anwar. Asri. Aku. Dia. Ya, be. Ya, itu kambing gitu nampaknya. Kambing telah memberi semangat nak tengok kan? Dorongan pada Tu. Kambing. Dia bagi semangat untuk kami. Alamak. Untuk kami mengejar impian 6 km. Okey. Ni anjuran CDC daripada Pejabat Kesihatan Semrampai Selatan. Kujok. Dah 2 kali dah. Satu naik bukit, ni kita berswalk saja. Jom. Kita kena kejar orang depan. nak jogging sikit tadi. Akhirnya guys, sampai juga. Yang besar. Lepas berjalan. Kena kejar tadi. Satu lah. Ada menit botak ni. Ya. Ready lah ni. Ready ni. Bobasu TV. Dr. Mazam, penaung CDC. Ada. Jom. Adik. Fish. Jom. Kita kena laju. Nak kejar orang depan. Berlari. Dia bersokran dah ni. Syukran. Sat gigut. Kita potong dia. Kita potong. Ya. Dia program CDC. Dia tengoklah 2 bulan sekali kot. Okey, nanti beritahu lah. Kita dapat tiap bulan bagus. Setahun dah 12 hari sibuk lah. Ni tak ada kita lain dah. Mesti ikut ni lah. Jom yang mana? Jom lagi. Boleh nampak jalan besar lagi. Potong macam tu ke? Adik. Kenal dah? Selesai. Jom.
potong satu-satu. Okay. Kalau nampak. Oh, nampak lepas dah. Tu dia orang lah. Lepas ni lari ke apa? Berjalan. Tu dia ada yang berlari ni tu. Sampai ke depan kalau nampak. Seorang yang main? Seorang je. Seorang. Hak link semua tengah bertapa. Oh, ya li sungai petapa. Ya. Tak apa. Continue. Continue ah. Jom. Good luck. Come on. Come on. Oh, online ke tu? Online. Kira. Peace. Bye. Ha? Okey. Pemandangan pagi-pagi ni dengan sawah padi. Wah. Menghijau. Dengan sebelah pokok kelapa. Masih jauh lagi, dalam 2 km lagi kot. Sini pokok pisang. Jom. Kita bagi laluan sikit. Ni mana Aceh ni naik motor? Kami Marshall. Ya. Ramai lah di depan. Di belakang tu kebanyakan peserta-peserta lelaki lah. Majoriti peserta lelaki selalunya ke belakang. Yang excited nak cepat. Lady first. Tu dinamakan lady first. Okey, jom. Nak kerja di depan pun saya. Dah 2 km lah. Tempo dah slow waktu ni. Sebab yang tadi awal saya berjogging. Bila berjogging tempo dia ambil tenaga terlalu banyak lah. Okey. Dia tertinggi habis. Alah, kesian dia. Terbang tadi. Setiap dia terbang. Dia. Sampai sini dah. Dia tunggu emak dia ke apa. Dah nak sampai dah. Depan tu akan kona. Masuk ke tempat checkpoint yang tak air. Sudah nak sampai dah. Okey. Jom.
Katakan tak nak merokok. Sama baju. Kata. Jom. Tak isau kok. Jangan tak risau kok baju. Okey kan. Kalau nampak situ dah sampai dah. Dah sampai dah. Sebelah sana dia macam ada pasar lah, pasar ataupun nelayan untuk kedai makan kot. Tapi apa-apa, ya kita penamat kita sudah sampai. Okey kan, kita sudah sampai ke penamat. Sebelum kita patah balik, kita duduk akan rehat kat sini. Yang ambil gambar. Saya orang yang ke berapa? Orang yang ke 30 kot. Dia. Ni sesi-sesi tangkap gambar. Sesi-sesi tangkap gambar. Oi. Dengan ini maksudnya ini mempersembahkan kan. Okey, dah sampai. Geng-geng awal yang sampai dulu. Geng-geng awal yang sampai dulu. Ni. Ni air baru nak pasang kot ni. Ya, inilah geng-geng awal yang sampai. Kita akan tunggu yang kemudian. Rasa naik tadi bukan naik ni lah, skuter lah ni. Kami naik skuter. Naik skuter. Tak ada skuter. Naik skuter dah. Sini. Okey. Bukan naik skuter tadi. Weh, Pajero. Dia. Bukan naik bahas tadi. Tadi bukan naik bahas tadi nampak. Naik grab. Tak sangat apa tak perlu. Oh. Dia. Oh. Okey ya. Sampai dah. Bukan tadi tahan bah? Tahan bah. Oh. Budi bila? Dah duduk lagu di. Yang dekat buka lah. Buka. Dia. Orang kuat. Orang panggil tu. Markah panggil tu. Orang kuat kan? Ya. Ni buti ya. Buti. Buti join ya. Okey. Daripada farmasi Batu Bukit Pancong, Makmah Bukit Pancong. Jom. Dah sampai dah. Tadi bukan naik skuter lah. Jalan. Okey, tu peserta terakhir dengan Malaysia sekali. Okey. Macam ni semua, alhamdulillah semua sampai. Selamat sampai. Dia. Ya, yang membuat Datuk Haji Rashid YB ni YB
Apa sini punya YB kan? Pantai Pantai Aceh kan? Sungai Aceh. Sungai Aceh punya YB. Hari ni tapi tak tahu bila lepas nak ni. Dia cari. Lambat sikit tak dapat. Lambat sikit. Sila dah, lekas. Pandai ni betul-betul sun kiss ni. Ya, Tan lepas balik. Balik. Oh, brisk walk bukan berlari. Jalan, jangan lari. Kita cari mana kita punya warna dia sini. Dia ajar kita balik sama-sama, jangan lari. Dah. Duduk. Mereka lari. Oh. Batu balik laju semua. Ni time kita balik pula. Ikut jalan yang sama. Hui. Berlari tu. Doyan. Macam mana kali ni? Okey je. Okey je. Tinggal lagi 300 meter lagi nak sampai penamat 300 meter lagi. Oh, berpeluh bercurai cukai. Jom pelan-pelan. Kita tengok nanti next mereka buat dekat mana pula. Dapat satu khusus. Alhamdulillah sudah nampak garis penamat. Okey guys, sudah nampak. Kita berjaya mengharungi. Okey guys, tunggu sebentar lori. Apa ni? Okey. Oh, akhirnya berjaya 6 km. Scan. Ya. Okey. Akhirnya sampai juga di checkpoint yang terakhir. Checkpoint yang terakhir. Hai. Awal sampai. Awal sampai.
Kita pergi checkpoint. Untuk scan kita dapatkan CJ hari ni. Nanti kita scan. Ni orang-orang awal ni. Orang yang berlari tadi. Oh. Tadi ni kami nak pergi beraya rumah. Aku keluar dulu nak kuat nak ayak oi. Okey, kita. Arahan diterima. Scan kami. Kita scan. Scan kat sini. Okey. Ya. Jom kita. Masih. Dia. Penat. Jom. Lepas mula scan. Dia. Cepat. Dia, Omak. Orang yang terakhir, Omak. Ya. Scan lah boleh. Okey guys, terima kasih kerana saksikan vlog YouTube kali ni. Ni anjuran daripada CDC, Pejabat Kesihatan Seberang Jaya Selatan, Seberang SPS lah, Seberang Perai Selatan, under Dr. Mazan. Okey guys, jumpa lagi next video. Apa dia cakap? Cakap nanti tengok dalam video tau. Muka adik-adik. Okey, bye. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. See you. Ada petik-petik. Happy birthday to you. Aku baru tengok. Siapa birthday?